So ini saya nak cakap kepada anak-anak orang kaya. Kalau bapa kamu tu kaya, kamu jangan minta beasiswa khazanah. Sebab saya pun dulu daripada anak orang miskin. Ramai orang tahu. Saya anak orang miskin. Untuk keluar daripada kemiskinan, saya kena belajar rajin-rajin. Saya kena belajar kuat-kuat. Tapi saya tak ada duit nak pergi universiti overseas ke apa. So saya score and then saya minta beasiswa. So dengan itu saya dapat peluang untuk keluar daripada kemiskinan. So bila saya di peringkat ini, saya nak bantu orang-orang yang lebih kurang sama macam saya. Kepada yang kaya-raya tu tak payahlah ambil beasiswa. Itu pasal daripada dulu saya kata, anak orang kaya, kamu tak payah ambil beasiswa JPA, MARA dan sebagainya, khazanah dan sebagainya. Kamu bayar sendirilah. So ini saya nak cakap kepada anak-anak orang kaya. Kalau bapa kamu tu kaya, kamu jangan minta beasiswa khazanah. Kamu jangan minta beasiswa MARA. Kamu jangan minta. Itu untuk anak-anak orang miskin. Macam saya dulu masa saya kecil-kecil. Macam yang saya recommend pada diorang ini semua. Ini saya nak tegur kepada orang-orang besar ni yang duit banyak, gaji besar tapi masih nak ambil beasiswa daripada khazanah lah, apa benda lah. Itu bagi orang miskin lah. Kamu faham tak?